wanita ini berjaya menyamar NASA. Pada tahun 2014, seorang wanita bernama Nancy Carlson memenangi bidaan untuk sebuah beg bernilai $995 yang pernah digunakan semasa salah satu misi NASA. Nancy merupakan seorang kolektor yang meminati segala berkaitan angkasa, maka dia memutuskan untuk membelinya walaupun dia tidak pasti misi mana beg itu digunakan, sehinggalah dia menghantarnya ke NASA untuk diuji dan bertanya kepada mereka. Tetapi apabila pekerja NASA menerima beg tersebut dan memeriksanya, mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beg itu bukan sahaja digunakan oleh Neil Armstrong dalam misi pertama ke bulan, malah masih terdapat sisa debu bulan di dalamnya. Apabila pekerja NASA menyedari bahawa kerajaan secara tidak sengaja telah melelong beg tersebut, mereka memberitahu bahawa barang itu sebenarnya milik kerajaan dan perlu dirampas semula. Malangnya bagi mereka, Nancy yang juga seorang peguam dan segera menyamar NASA, mendakwa bahawa dia telah membeli beg itu secara sah, jadi ia adalah miliknya. Walaupun NASA cuba untuk melawan di mahkamah, akhirnya hakim memutuskan kemenangan memihak kepada Nancy dan NASA terpaksa memulangkan semula beg tersebut. Beberapa tahun kemudian, Nancy menjual beg itu dengan harga $1.8 juta, lebih 1,800 kali ganda dari harga asal. Komen pandangan korang.